Okay geng, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so selamat pagi-pagi. Hari ni hari Rabu, 29 hari bulan. So hari ni aku nak ke Bandar Baru. Ke Bandar Baru kejap, ada urusan. Lama dah aku tak vlog atas motor. Lama dah tak vlog atas motor. Mungkin ramai yang tanya, bang, lama tak buat video. Lama dah kan aku tak buat video daripada start sebelum raya tu. Aku dah tak buat video motovlog lagi, sebab banyak urusan aku dalam ni je, tak ada keluar mana-mana. So hari ni bertemu lagi kita dalam kita punya vlog santai jalan-jalan ke Bandar Baru. Okay, rindu betul aku nak buat vlog. Lama juga aku tak buat video. So hari ni kita buat video balik dengan LCV aku. Harga motor aku pun tak basuh ni. Padahal minyak hitam dengan filter semua dah tukar. Dia punya motor tak berbasuh. Aku pun dah pening lah. Bila nak basuh hujan, nak basuh hujan. Tu je lah masalahnya motor aku. Aku nak basuh motor kan. Bila aku basuh hari hujan, bila aku basuh hari hujan. So macam mana aku nak basuh? Harap aku punya mic suara semua okey lah. Okay, so korang layan dalam video ni. So sekali lagi aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang masih lagi follow dan tengok aku punya channel. Dari mula-mula aku jadi seorang motovlog, dari channel lama aku Si Ujang 27, biar motovlog, sampailah ke LC V8 motovlog ni lah. Bermakna 3 channel aku yang lama-lama problem. So sekarang ni channel aku yang terakhir lah. Kalau berlaku juga kesilapan nanti, aku tak tahulah nak buat video hari ni atau tidak. Mungkin aku buat video pun masuk dalam TikTok ataupun Facebook je lah. Kalau berlaku lagi lah, sekali lagi dekat YouTube, itu je lah. Itu yang susah tu. Memang payah geng. Tu kawan aku tu, dia buat lori air batu, Hasan nama dia. Okey tak? Okey, mudah-mudahan okey lah. So jomlah kita pergi terus ke Bandar Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga memudahkannya segala urusan dan perjalanan aku ke Bandar Baru pergi dan balik. Memang aku rindu betul geng saat-saat macam ni geng. Hari tu pun aku bawa kereta dah, Alhamdulillah dah, tapi aku tak record geng. Sekarang pun berkat doa keluarga aku, mungkin ada kawan-kawan ataupun aku punya follow ni yang doakan aku, kini aku dah boleh memandu dah. Dan sekarang dalam proses aku membeli kereta. Nanti tengoklah kereta apa aku beli. Mudah-mudahan lulus lah. Buat masa sekarang ni pun belum ada lagi panggilan-panggilan yang penting daripada penjual maupun bank lah. Tapi bank dah call aku dah, okey je kan. Urusan bank aku dah settle, tinggal pada penjual lah. Mungkin belum terima lampu hijau ke apa, aku pun tak tahu. Kita tunggu je lah. Sebab itu penjual cakap kalau aku nak beli kereta baru, tunggu 6 bulan ataupun 3 bulan macam tu lah. Dan ada juga orang cakap satu-satu kedai tu cepat urusannya, satu kedai terlambat lah. So nak macam mana? Aku tunggu je lah. Yang penting, yang pasti aku beli kereta baru kan. Aku bukan beli kereta second hand. Bukan aku nak sombong atau riak, tapi aku lebih fikirkan ketahanan lama itu. Bila baru ni, so macam aku lesen baru, kereta pun mesti baru lah kan. Takkan lesen baru aku nak pakai kereta terpakai kan. Ada rezeki aku lebih, aku belilah kereta baru. Itu je. Korang doakan aku ya, semoga urusan aku senang lah. Mungkin ada kereta nanti aku akan terus vlog lagi. Mungkin dalam kereta pun aku vlog, dekat channel motor pun aku vlog. Mungkin 2 channel akan ada lah. Macam tu lah geng.
Kalau aku tak blok atas motor, mungkin aku akan blok atas kereta, dalam kereta, atas kereta pula. Atas kereta aku duduk atas bumbung nanti. Okey kan pagi ni pagi yang indah, alhamdulillah, bersama LCB aku. Nanti apa-apa kita sambung lagi kan. Bosan pula korang kan. Ni aku bawa slow ni. Kebetulan motor aku ni dah beberapa hari tak keluar, simpan di dalam store. So hari ni aku bawa dia keluar, kita running dah. Okey, jom. Mantap geng. Sekarang aku dah dengar satu keluaran motosikal apa yang aku punya bos Bob YP promote hari tu. Itu motor cantik juga kan. Dia lebih kurang macam Modernas tu. Apa nama Modernas apa yang aku pun dah lupa lah. Lebih kurang macam tu lah dia punya reka bentuk. Tapi aku tengok dia punya suspension, engine, aku dah tengok dah dekat-dekat. Memang okey lah, mantap juga. Dia ada saingan untuk Waisuku lah. Itu kira aku rasa balance saingan Waisuku. Sebab sekarang ni produk motosikal terlalu banyak dalam Malaysia ni. Aku pergi kedai pun macam-macam motor. Yang tak ada dalam iklan pun ada juga di kedai. Tapi je nama je lah, nama pelik-pelik sikit. Itu je lah yang aku perasan berkaitan motor-motor ni kan. Dia punya screen engine, dan tu aku tak tahu lagi sebab aku belum pernah guna. InsyaAllah lah, kalau ada yang sponsor aku nak guna, test, kaji boleh juga kan. Tak ada masalah, aku boleh promote. Apa yang aku bawa, apa yang aku rasa, itulah yang aku cakap. Macam LCB ni aku bawa, aku guna, alhamdulillah setakat ni aku pakai, syukur alhamdulillah. Ada apa masalah dari segi jaga minyak hitam, filter, semua okey lah. Bagi aku tak ada apa-apa pun, semua ngam kata orang. Cuma cun lah. Kita sampai tu gerbang, tiap apa kita sambung lagi, okey? Kan bosan pula orang. Okey geng, kita sambung lagi perjalanan kita. So aku masih lagi meneruskan perjalanan. Okey, cuba aku throttle sikit, tengok macam mana pergi dia, okey ke tak okey. Mudah-mudahan okey lah geng. Lama sangat dah aku tak vlog. Aku punya rantai motor ni pun dah lama dah aku tak spray. Aduh, aku dah cuci dah hari tu, lupa pula aku nak spray. Nantilah aku ingat nak beli spray kejap lagi. Kedai motor dia aku spray lah. Wow, kita teruskan pecutan. Kita tengok macam mana. Dah lama dah aku tak rembat dia ni. Dia ada lengan lah, kata orang tu. Memang ada lengan lah. Setakat aku pakai motor ni, alhamdulillah geng, tak ada apa masalah. Cuma tayar je lah baru lagi aku ganti. Aku pun tak tunjuk lagi tayar aku pakai. Yang depan hari tu dah pecah geng Maxxis depan aku mungkin saiz 870. Saiz 70, belakang 80-90, depan 80-70. Macam tu dah pecah dari tu aku ganti. So aku ganti saiz diamond juga, tapi saiz sama. Okey, itu pun diganti oleh aku punya sahabat Rajan. Nanti ada gaji nanti aku nak tukar yang belakang pula geng. Sebab motor ni jalan juga, tapi cuma jarang lah aku pakai. Kalau aku pakai macam urusan luar macam ni, ataupun aku ke tempat kerja, EFI aku meragam macam tu, ada pun sakit kepala apa, aku gunalah motor ni. Tapi kalau jalan-jalan jauh ni memang aku titik beratkan dia punya keselamatan lah. Daripada segi tayar aku akan checking minyak hitam, rantai, filter, bateri, coolant, semua aku akan checking lah dulu sebelum perjalanan jauh macam ni lah. Kalau jauh lagi pun mungkin aku akan checking lagi. Sebab aku ni kalau kenderaan yang digunakan untuk jalan jauh ni, aku lebih menjaga lah
Bukan aku tak jaga Espai aku jaga juga. Tapi Espai tu sekadar rumah, kedai, kat kerja. Rumah, kedai, tempat kerja. Macam tu je lah. So kat sini aku gunakan untuk jalan jauh. So aku boleh jaga lah. Dia punya spek tu masih dalam keadaan kekal baik lah. Bateri ataupun semua lah komponen tu orang check in dulu sebelum mulakan perjalanan. Lama tak rembat je kan. Rasa lain kan. Aku nak test dia punya tu. Sekarang baru 83. Meter je ada masa gila sikit kan. Hari tu ada aku tak rekod masa hujan lebat hari tu. Aku ada buat dia keluar sampai 1.12 aku bawa motor ni. Macam tu lah, 1.12 meter dia. Tapi laju entah, aku pun tak tahu berapa kelajuan. Tapi memang ringan habis. Aku dah macam rasa motor tak cecah kat jalan. Lepas aku buat bila aku dah speed laju-laju macam tu, aku mulalah segerun sikit. Dulu masa bujang-bujang sangat tu biasa je kan. Tapi dah tua-tua ni, aduh, bila dah 1, 2, 3 tu dia agak gerun sikit lah. Untuk aku pecut habis. Ini pun belum habis lagi ni, baru 77, 76. Macam tu lah speed dia yang aku rembat lah setakat ni dulu. So tengok je lah. Nanti kan kalau apa kan kau boring pula kan, apa-apa nanti kita sambung. Okay. Mantap. Aku cuma risau rantai je, sebab rantai tak ada minyak. Nanti aku nak belilah. Tengoklah kejap lagi aku akan cari minyak rantai untuk aku spray rantai aku ni. Nanti aku nak cuci hari tu pun aku dah lepas cuci rantai tu. Sebab dia berpasir kan, crank aku simpan dalam store tu dia berabuk. Tu yang berpasir lah. Lepas sprocket belakang pun aku baru ganti hari tu. Sprocket pun aku guna RKM je geng. RKM. Aku pun setting ataupun nak kelajuan, aku akan rujuk kepada kita punya sahabat Encik Rajan. Sebab dia pakar motor, pakar dalam motosikal. Dia yang setting motor aku. So alhamdulillah stakatnya bawah dia punya setting Encik Rajan, kita punya sahabat, memang tip-top lah. Selalu aku hantar motor aku, LC X5 aku akan hantar ke kedai Rajan lah. Kedai pun ada kat sini, kedai kecil, kedai kampung je kan. Tapi aku memang berpuas hati dengan dia punya servis motor. Alhamdulillah lah. Walaupun kedai di dalam kampung aku. Okay. Okay lah, panjang sangat aku borak. Nanti kau bosan pula. Nanti apa-apa kita sambung lagi. Okay. Okay geng, kita nak sampai ke Bandar Baru dah. Depan kita pun ada Abang Kaut nampaknya, Abang JCB. Kita teruskan perjalanan kita. So nasib baik pagi ni tak hujan geng. Sebab hari tu pagi hujan. Aku pun masa tu ada urusan dekat Bandar Baru. Masa kuyup aku kan, kena hujan. Pisang aku. Okay, masih merakam dia, okey lah. Nasib baik tak panas. Aku pergi pagi ni, aku belum tidur lagi. Balik kerja dia, aku tak tidur lagi. Ingatkan balik kan aku nak tidur sekejap. Motor ni mungkin malam ke petang garang ke, kalau rajin tak hujan aku basuh lah. Kalau tak kan tuk sangat motor aku ni. Hari ni pun aku tak sempat pakai kasut, pakai slipper. Boleh lah, janji boleh jalan. Aku pun nak cepat hari ni. Sebab sekarang aku betul-betul dah, kalau dah tidur kan susah aku nak jalan jauh, mengantuk kan. Itu je lah kan. Macam ni okey lah kan.
nak ke bank kat BSN tu dah tengok mudah-mudahan duit nak ke situ kan. Duit susah juga. Alhamdulillah. Sini aku nak pecut-pecut sikit kan. Kalau tidak, aduh, berselirat kenderaan ni. Tu helmet aku ni pun dah lama dah aku tak sembuh dengan pewangi. Aduh, balik aku nak jemur kejap. Aku ingat nak beli pewangi je kan. Okey lah, kena RM2 dia jual tu pewangi helmet tu kan. Tahu lah, helmet aku berbau pening apa dah. Macam bau bangkai. Dah macam bau bangkai pula. Tengok macam mana nanti. Okey kan. Kalau macam bau bangkai pening pula pada aku. Pergi bank itu tengok ada duit tak. Tak ada duit je. Okay geng, dah settle lah urusan aku kat sini. So jom lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku segini pun lupa nak padam lah. Apa pun tak boleh. So jom lah. Aku nak patah balik. Aku nak balik. Marilah balik. Teruslah balik. Okay geng, jomlah kita balik. Kedai settle senang. Mana pakcik di jalan ni? Pakcik pergi mana pakcik? Wahyo pakcik. So jomlah balik. Kita balik-balik. Lawa motor ke bang. Mantap lah motor bang. Pandai ke motor bang. Memang hebat lah bang. Aku memang suka tengok motor-motor macam orang kata tu modify je, tak ada ganas sangat kan. Modify yang sederhana okey lah kan. Mantap juga kan. Kalau make up terlampau ranggi sangat pun tak smart. Lagi satu nak jalan macam ni, kata orang tu memang tak selamat lah. Tambah-tambah kau jumpa JPJ macam tu. Tu JPJ tu nampak. Tu kalau kau jumpa tu motor kau modi ganas sangat, habis lah kau. Jangan main-main tu. Itu kalau kena makan habis. Abang JPJ tu, kau make up lebih kurang dah lah, tak payah nak ranggi sangat dah kan, kata orang tu. Yang penting bila kau keluar jalan macam ni, orang tengok motor kau smart ni kan. Ok lah. Satu orang cakap memang mantap kan. Make up ganas-ganas sangat pun tapi dekat jalan kau sendiri takut nak bawa macam mana kan. Cukup lah yang ala kadar make up sikit pun dah ok lah. Bagi aku macam tu lah. Macam tadi brother tadi motor je wave, tak salah aku tu Honda Wave tu.
gear, kategori motor lama-lama, make up sikit macam tu pun dah smart dah. Kau tukar sport Raymond, memang dah mantul lah orang cakap. Aku memang suka mini make up tapi sederhana sikit lah, tapi tak ganas-ganas sangat. Dulu zaman 80-an aku pakai macam-macam motor kan, daripada TS Agama, lepas tu RZ 125, RG Sport, SS2, Honda Peta, Honda Fame, apa lagi, Suzuki Bass. Apa yang ada motor zaman era 80-an dulu, retro-retro tu memang aku pakai kan. Motor-motor lah memang aku pakai. Tapi bila dah tua ni, zaman tu pun dah berlalu. Motor pun banyak yang aku pakai dulu. Aku dah jual. Dan juga dulu aku pernah masuk jempol drag ni. Kalau korang tahu, aku pernah masuk jempol drag tahun 2000. Ni litar je. Kau boleh tengok. Kalau pernah litar jempol drag ni, kat sini lah aku pernah join jempol drag sprint test. Kat sini lah dalam ni. Tapi dah lama dah geng, dah lama dah aku tinggalkan semua ni. Tapi kenangan lah kat sini. Bila aku lalu sini, rasalah kegemilangan dulu. Era-era kata sprint test tahun 80-an, tahun 2000 aku masuk. Memang sejarah lah. Last aku tak masuk lagi track tahun 2006 ataupun 2007. Aku rasa 2006 lah aku last. Aku tak join lagi dah. Tapi memang tempat ni memang sejarah kan. Bagi-bagi mak rempit, tunjuk keganasan korang dalam ni dulu lah. Zaman aku muda dulu, sebelum aku nikah, aku kahwin. Tapi masih aku duduk stay di sini. Sekarang dah 2026. Memang lokasi ni ataupun kampung aku ni memang banyak sejarah aku lah. Zaman bujang aku pakai 125 RZ sampai sekarang lah. Dulu setakat motor-motor lama-lama kan, harga tak ada macam sekarang. Dulu mana ada loan bank, semua beli pun loan kedai. Bayar muka 3,000 korang boleh keluar RZ 125. Dululah. Tu lama-kelamaan benda tu dah berubah geng. Kalau aku tahu dulu pun memang aku simpan je motor 125 aku dengan RZ tu. Sebab bila sekarang ni aku tengok memang dah mula dah fenomena buru motor-motor lama macam tu. Diorang kumpul kembali mesin-mesin lama. Dulu tiap Agama aku NAX plate dia, NAX 2837 tak salah aku, Gamma aku. Tu pun baru aku beli kan, TSR Gamma 150cc. Aku beli dulu dekat Kajang semuanya. Macam tu lah. Memang aku jual. Lepas tu aku beli ke masa tu zaman-zaman Caprik kan, pengganas. Aku jual, aku beli RG Sport. Pun aku jual. Banyak lah motor aku beli, aku jual, aku beli, aku jual. Alas menyesal juga bila dah sekarang ni kan. Kalau ada lagi memang aku pakai je motor-motor lama, motor-motor retro. Tapi tak ada lah kan. Yelah, zaman tu kita nak merasa kan. Semua motor apa yang orang pakai kita nak rasa. Sebab dulu harga motor murah kan, tak macam sekarang. Dulu kalau korang beli motor jual 500, 600, lepas tu kau simpan duit 3-4 ribu, boleh bayar muka motor, dah boleh keluar. RG Sport, SS2, RZ 125. Tapi sekarang dia punya harga sultan geng. Walaupun body je. Sebab dulu zaman aku, masa zaman 80-an, 90-an, aku suka beli motor tukar. Tapi aku suka beli motor baru-baru kan. Aku beli motor baru-baru, pakai. Semua aku jual. Semua aku jual. Itu lah yang aku punya gaya, style aku lah. Aku rasa pakai, aku rasa dah muak, aku jual kan. Sebab dulu harga motor murah kan. Zaman kita nak merasa zaman-zaman ganas. Cuma aku tak pakai motor tu 250 ke atas je aku tak pakai. Kebanyakan aku guna Kapcai lah. Kapcai start daripada RZ, terus ke bawah dia tu semua aku pakai geng. RS Suzuki Jipang tu aku pakai. Yang motor jenis exhaust bunyi semua pakai tuti lah, aku pakai dulu. Pernah aku pakai.
Last kali aku pakai SS2 lah. SS2. So motor tu pun dah tak ada. Last kali aku simpan dalam store. Motor tu pun dah rosak. Adik aku jual, tak tahu kat siapa dia jual. So duit dia aku belilah, aku kumpul, aku beli ES5 yang kat rumah aku tu. Itulah akhir perjalanan seorang rempit jalanan dulu era 80-an. Zaman aku ganas dulu lah. Gambar aku banyak kat rumah, tapi banyak kan dulu kan kami gambar kotak. Mana ada pakai handphone. Kalau pakai handphone ni gambarnya mungkin elok, kan. Dulu zaman kodak, geng. Bila simpan lama-lama 2, 3, 4 tahun, gambar tu dah kata orang tu kenangin, dia hilang. Banyak gambar-gambar aku dulu semua dah hilang lagi. Tak apa aku nak tunjuk pada korang. Zaman-zaman 80-an, motor apa aku pakai, motor apa aku pakai. Zaman kata orang tu memang era-era kaprik dulu lah, kan. Itulah. Bila aku ingat balik kenangan-kenangan aku pakai motor tu, rasa nak pakai balik motor tu, kan. Tapi iyalah, dengan harga je, harga sultan ni aku tak mampu nak beli, geng. Bagi menghilangkan kata tuan kesedihan aku belilah LCVX ni. Rasalah juga 135cc. Cuma dia pakai minyak hitam, tak pakai tuti. Kalau dia pakai tuti tu memang ada steam sikit lah, kan. Kalau pakai tuti ni ada steam sikit. Dia punya bunyi tu kita boleh modify. Dia punya main jet kita boleh modify. Itu je lah. Dengan dulu zaman modify aku dulu jenis tayar belakang, tayar basikal kan, kecil-kecil tayar. Tayar Michelin, Tiger Road, tayar sotong kecil tu. Semua tayar belakang santak dalam, kan. Arm belakang pipe pendek je. Memang best je. Pipe semua pipe ASM tu. Sampai aku benar aku pakai pipe 2 alam orang cakap. Operate sendiri, geng. Masuk bersih pipe, modify sendiri. Ada je aku nak buat benda-benda tu, tapi dah berumur ni rasa malas pula. Nak modify ni boleh je aku modify kat motor LC aku ni. VX aku ni pakai ring alloy, kan. Pam belakang pakai tayar Michelin, Tiger Road ke, tayar Crossa, tayar halus kecil sikit tu, kan. Boleh je aku buat. Tapi fikir-fikir balik, dah bazir je, kan. Kalau berlaku apa-apa motor aku, bukan kita nak racing sangat pun, zaman dah habis, kan. Saya racing sangat lah, kan. Modify pun tak nak ada lah, modify sangat. Cukup lah motor standard macam ni pun dah okey bagi aku. Tu je lah. Aku pun dah ada anak-anak, duit tu banyak untuk aku salurkan tempat yang lebih manfaat lah. Motor ni macam tu je lah aku pakai. Itulah prinsip aku sekarang bila dah tua ni. Tapi kalau dulu jangan, geng. Dapat gaji 500, 700 habis kat motor lah. 300-400 habis dekat motor yang aku modify macam-macam lah. Sampai arwah bapak aku bising dulu aku. Kalau kau berani sangat racing, kau masuk sana. Tu yang aku masuk drag jempol, geng, tahun 2000. Tu bila aku kenang-kenang balik, sedih juga. Betul juga kata arwah abah aku, pernah buat apa modify motor, dia kata. Kau modify pun bazir duit je, kan. Dah kilang keluarkan motor dah macam tu pun cantik dah okey dah. Betul juga kata ya aku, kan. Tu pun dah laju macam mana lagi kena laju, kan. Motor kalau CC 135 itu je lah laju je, kan. Sebab motor kat kedai semua dia orang dah kaji dah, kan. Ketahanan enjin dia, kelajuan dia, semua dia dah maksimal, kan. Tapi bila kita pula yang mana-mana modify itu, kan, tu yang membuatkan tekanan enjin cepat rosak, pecah lah. Sekarang kau nak tukar blok racing semua sekarang modal lagi, duit lagi, kan. Upah pasang lagi, semua duit lagi, kan. Itulah bila aku kenang-kenang balik, banyak dah aku membazir masa tu, kan. Tapi tak apalah, sebab minat. Memang dulu aku memang minat racing ni, geng. Pantang dengar budak rem tu, aku dah mula panas je, kan. Dululah tahun 80 sampai 99 tu, tu memang zaman aku mengganas tu modify motor. Exhaust sebelah kanan aku boleh modify sebelah kiri. Kau gila kau tak gila?
Aku pernah buat geng RZ aku sebelah kiri exhaust. Aku modify dengan lampu rompong. Dulu aku menggunakan motor RZ aku dulu Bosch. Tapi aku pakai RZ 5 speed dulu, 5 speed. Memang mantap hendak basikal tu kan, 5 speed. Tapi dah tak ada lah geng. Semua tu dah tinggal kenangan je lah. Okey lah, banyak sangat aku dah borak ni. Dia buat perang, kita sambung lah. Takkan bosan pula korang kan. Itulah sejarah-sejarah cerita-cerita aku dulu, zaman-zaman ganas. Sampai 2000, sampai 2006 aku dah stop dah. Ganas semua tak ada lagi. Malas dah. Cukuplah sekadar macam ni je lah kan. Fikir-fikir balik, kalau nak buat zaman-zaman dah tua ni kelakar pula kan. Orang kata dah tua-tua pun nak modify lagi. Tu je lah kan. Yang dah berlalu tu biarkanlah sebagai kenangan untuk aku dalam sejarah hidup aku lah. Tak perlulah aku nak tunjuk pada budak-budak sekarang baru nak naik tu kan. Buat apa orang tua tunjuk motor modify kat budak-budak sekarang. Dah ada faedah pun geng. Cukuplah kenangan kita dan pengalaman kita. Itu sajalah. Okey. So aku rasa cukup sampai di sini saja vlog aku untuk hari ini. Ni aku panjangkan video ni biar korang tak bosan. Dalam video panjang ni aku bercakap je, aku tak berhenti. Situlah satu sedikit perkongsian aku berkenaan kehidupan aku dulu dan sekarang lah. Sekarang aku dah, umur aku dah dekat 16 tahun dah. Tak lama lagi dah nak balik. Aku banyakkan buat amal ibadah ya geng. Tak adalah apa sangat. Kalau buat video pun macam ni lah. Aku habiskan video aku dengan vlog macam ni. Dulu aku tak reti vlog-vlog ni geng. Zaman aku ganas-ganas dulu. Sebab zaman tu mana ada kamera-kamera macam ni. Nak beli pun aku tak mampu kalau ada pun kan. Ini je lah. So inilah segala kenangan-kenangan, impian-impian aku dulu yang dapat aku ceritakan kepada korang. Mana yang baik jadikan tauladan, mana yang buruk jadikan sempadan lah. Buruk baik jadi seorang pelumba haram atau rempit ni bergantung lagi pada nasib. Sebab lumba haram ni bergantung pada nasib geng. Kalau nasib kau baik, luck, alhamdulillah, kau juara, kau selamat. Tapi kalau nasib kau tak baik, kau tak luck, malang lah nasib kau geng. Itu je lah. Kalau jadi seorang rempit jalanan ni kan, macam aku. So alhamdulillah Tuhan masih sayangkan aku, dia bagi aku hidayah dan kehidupan yang sempurna ni. Aku takkan sia-siakan. Aku akan jalani sebaik mungkin lah geng. Sampai akhir hayat aku. So ini je lah yang mampu aku buat dalam menjalani kehidupan dan tanggungjawab aku sebagai seorang manusia. Okay geng rela. Cukup sampai di sini saja vlog aku untuk pagi ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di hari yang waktu yang sama. Panjang umur aku, murah rezeki aku. Korang doakan aku sentiasa terus sehat selalu dan murah rezeki. Kita jumpa di next content yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, korang layan je lah ya. Okay. Okay geng,